Hari ketiga, 8.28 pagi. Okey. Kita pergi ke apa dia bang? Mari-mari Coffee Village. Mari-mari Coffee Village. Chào sang. Day 3. Okey, destinasi pagi hari ketiga. Kami dah sampai Mari-mari Cultural Village. Jom kita tengok apa dalam. Jom aku tunjuk kat korang. Dia punya peta dia kejap. Nanti kita pergi insyaAllah. Kalau lah kaki ni dah kat jalan. Nampak tempat dia. Ni macam perhatian sebenarnya. Ni toilet dia. Nak pergi toilet kejap. Aku tunjukkan kau. Nampak? Ada sungai kat bawah. Diorang pun ada sediakan kursi ni. Untuk korang layan view kat bawah tu. Oh lama bestnya. Tak tahulah korang boleh dengar tak air sungai tu mengalir. Padu lah padu. Dia betul healing kat sini ni. Original Sabahan, Mantat kampung nuntunan api nabi. Jangan koti, kau tidak percaya saya. Macam kita pergi theme park, dapat gelang. Belum apa-apa, dia buka pukul 10. Kita orang datang dah 9 suku awal pula. Jadi ngopi dulu. A few moments later. Okey, untuk masuk mari-mari ni, ni guide kita orang ni. Nama dia pun Azizul. Aku Azizul. Tengok. Kejap lagi aku boleh tukar name tag dia letak aku. Okey. Okey, jom kita masuk kat mari-mari ni. Cultural Village. Okey, kita ada satu guide ni, dia akan bawa dua family. Satu family ni dia dah siap-siap pakai baju orang Sabah bah. Oh dari sayang, kau mau saya sikut tu Gunung Kinabalu sama Sungai Pagalan. Baru kau mau percaya dengan kata-kataku, saya original. Andai kau tahu mimborosokku dusun karati ko ponangku wonuti borosonku nokuro. Hari ini yang akan bawa kamu untuk melawat rumah tradisional. Jadi untuk pagi ini kita akan meluangkan masa bersama-sama selama 3 jam. Damn! Kita dah sampai rumah pertama kaum dusun. Satu benda ni Zul mau bagi tahulah. Apa yang kita ada di sini contoh semata-mata. Ya, jadi sesiapa yang mau belajar pasal budaya di Sabah, ini tempat yang paling sesuai. Sebab hari ini kamu akan melihat bagaimana masyarakat Sabah hidup. Ya, di mana kamu akan tengok dia marakan api, membuat pakaian dan bermacam-macam lagi. Yang ini tangkop, tempat simpan padi. Satu tangkop, satu family. Kalau itu family, dia ada lebih daripada satu tangkop. Maksudnya ini family apa? Undang-undang ini dinamakan family planning. Kaya betul Ibu, betul. Yang itu pula tengkorak. Ui, kena. Ui. Nah. Betul punya ke? Apa pardon? Yes, of course. This is the real one. Yeah, we get from Shopee. Ini Nelni. So Nelni pun berasal daripada kampung dusun jugalah. Tapi bukan dusun ini. Sebab dusun ada banyak kak. Dusun ada banyak Dusun Liwan. Rumah yang kita lawat ni sekarang kepunyaan bagi Dusun Liwan. Dusun ada banyak pecahan dia. Dusun Liwan, Dusun Rumanau, Dusun Pindal, Dusun Kimarang. InsyaAllah kita rasa nasi yang dibuat daripada buluh. Nasi dia buat daripada buluh pula. Nasi yang dimasak dalam buluh. Daripada kaum dusun.
Jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jarang-jarang kita jaranglah orang bukan jaranglah. Tidak Dah. selalu Nice. orang mau experience pakai pakaian budaya-budaya di Sabah. Oh, boleh. Alang-alang pakai Sedap. gambar boleh juga. Jom kita pergi ke kaum yang kedua. Kita dah habis tadi kaum dusun. Okey, sekarang kita pergi kaum yang kedua. Kaum Rungus, kaum Rungus. Ni kaum Rungus. Kaum keempat. Rungus ini dia dikenali sebagai honey hunter. Mantap kampung nuntunan api-api. Oh dan sayang kau mau saya sikut tuh Gunung Kinabalu sama Sungai Pagalan. Baru kau mau percaya dengan kata-kataku saya original. Andai kau tahu mimbora soku dusun karati kau ponangku onuti borosonku no kurangku kau ngingis oh dan sayang kau mau saya sikut tuh Gunung Kinabalu sama Sungai Pagalan. Baru kau mau percaya dengan kata-kataku saya original. Andai kau tahu mimbora soku dusun karati kau ponangku onuti borosonku no kurangku kau ngingis kau dono korongo dusun Sekarang kita pergi ke kaum Lundaye. Okey. Memburu kepala atas sebab yang sama. Okey. Balas dendam, perampasan kawasan dan juga perselisihan faham, konflik lah. Boleh bah? Like playground. Sekarang kita dah sampai ke rumahan kaum Bajau. Ni, Bajau. Masuk dulu lah. Ni. Hai bosku. Besar di Sabah. Dan mereka ini dikenali sebagai bukan dikenali sebagai. Mereka ini datang asal usul datang daripada Kepulauan Filipina. Saya bagi dua. Yang pertama Bajau darat, yang kedua Bajau laut. Okey. Dengan segala hormatnya kita menjemput Abang Azizul untuk memukul gong. 1 2 tepukan untuk Abang Zul. Come on. Mantap kali. Mantap kali ya. Wow. Abang Zul and my groups, come on. This is the best angle. Make sure you're here. Oh my god! Wow! Abang Zul jangan push. Feel the bump. Kita dengar persembahan budaya kejap dari setiap kaum.
habis pertunjukan tarian kat Dewan tadi. Dewan terbuka. Sekarang kita nak pergi mana, Zul? Kita pergi makan. Okay, kita orang dah habis kat Mari-Mari Culture Village. Jam 1.14. Dia tak tahu pula nak pergi mana. Sama ada pergi bilik ke. Makan tengah hari pun siap. Package semua kat dalam ni semua dah siap. Korang dah pergi enjoy, ada 4 kaum. Lepas tu tengok ini, ada bagi persembahan sikit. Lepas tu terus pergi makan. Dia include sekali pembayaran tu. Kalau korang ambil package lah. Sebelum balik ke hotel, aku ajak brother ni singgah kat mana? Singgah kat sini di Bandar Maria. Kita cari barang-barang bandar kat sini. Buat oleh-oleh. Sabar aja ya? Ya, sabar aja. Sabar enggak juga? Ya, ya. Enggak enak. Jom kita menyelam. Apa yang dapat, mana tahu. Kat sini lain daripada sana. Few minutes later. Dapatlah kasut satu sepasang. Jadi dah. Kasut aku sebenarnya dah opak yang aku bawa ke Sabah ni. Ya, kasut aku. Kasut Converse. Okey, kita orang ni nak pergi ke pasar Filipino, tapi cuaca tak mengizinkan. Hujan. Kita orang singgah lah. Ada satu kedai makanan macam-macam lah ada. Koyak jugalah. Ikan bilis ada. Tu mata biru. Ikan kering ada. Susun macam-macam jenis ikan ada. Ni amplang ada. Ni macam-macam perisa ada ni. Rasa aku hijau ni pandan ni amplang ni. Ini sedap tau. Ubi gula merah. Ni ada. Lepas tu empeng belinjo ada. Sotong gula ada. Ni Sabah teh pun ada. Nampak 6 kotak ni no. Ni grup aku ni. Okay, sesi beli barang, barang-barang basah, barang-barang kering, kopok-kopok semua dah settle kat kedai ni. So hujan dah berhenti. Okay, kita nak pergi pasar Filipino. Jom. Ni dah rupa pasar Filipino. Pretty little baby, pretty little baby, pretty little baby. You say that maybe you'll be thinking of me and try to love me, pretty little baby. I'm hoping that you do. You can ask the flowers, I sit for hours telling all the bluebirds, the bill and coo birds, pretty little baby, I'm so in love with you. Okay, kita dah habis pergi round pasar Filipino. Kita nak pergi sama ada nak terus balik hotel ataupun nak pergi makan. Tak pasti lagi, nanti kita bincang. Okay, jam menunjukkan pukul 7.21 malam. Okey, jom kita balik. Kita beli bungkus makanan, lepas tu kita makan kat hotel je lah. Masing-masing dah tak larat dah. Bungkus makanan kat KFC je. Penat nak berjalan, kaki lenguh. Dah sampai hotel pukul 19.47. Okey, jom. Alhamdulillah, makan semua dah siap tadi kat dalam bilik. Jam menunjukkan pukul 9.07 malam. Ni kira macam cuaca dia lah, gelap dia macam kat Semenanjung pukul 10. Tapi sebenarnya pukul 8 malam kat Semenanjung. Aku pun dah tak tahan dah, mengantuk. Apa lagi? Ngorok lah. Kita sambung hari keempat esok pagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Day 4. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, hari keempat pagi. Hari ini kita pergi sarapan dulu. Jam menunjukkan pukul 7.02. Turun ke bawah dulu. Jom kita turun ke bawah. Kita sarapan dulu, sabar. Okey, jam sekarang menunjukkan pukul 9.42 pagi. Kita nak check out daripada hotel ni. Dah siap-siap packing barang apa semua. Jom kita jumpa kat lobby hotel.
Kita nak check out. Jom. Okey, urusan check out kat lobby pun dah settle kat reception. Jadi kita tunggu pengangkutan lah untuk pergi ke airport KK. Jalan pergi ke airport KK. Okey, kita singgah kat kedai coklat. Kedai coklat. Jom. Halo, selamat datang. Kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the It's whatever you like. Turn this appetite into a club. I'm talking drink, dance, smoke, freak, party all night. Come back, girl, what's up? Don't you want me like I want you, baby? Tengok abang ni bawa. Mana lagi dia bawa ni? Sebelum nak pergi ke airport. Ada je koyak ni kita orang lelaki ni. Menteri Kewangan. Menteri Kewangan koyak. Habis. Kita pergi ni kek lapis Borneo. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Are you ready? 'Cause I'm coming to get you. Hold on, I'm on my way. Yeah, I'm on my way. Ka-ching! Alhamdulillah kami dah sampai airport. Dah pukul berapa jam? Okay, pukul 1.44 dah sampai airport. Tengok dia punya barang dia. Kita pusing nampak, kita tour nampak. Tu dia. Kempes saja, kempes saja. And I pretend that I am not someone left to face the world alone. Lately I'm not the same. I found a stranger calling out my name. I have a feeling you will be so proud, and he's gonna need me now, but he's not you. He's not you. He will never
kampung nuntunan api-napin. Jangan kau tidak percaya